Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Kumaja Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam stas julang kecemerlangan. Kembali lagi anda di Estate TV Sensasi Terkini. Saya Nur Kisha Sofia, wartawan Estate TV. Alhamdulillah, syukur kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul bersama-sama bagi melaksanakan program penyembelihan sekolah kami bagi tingkatan 4 dan tingkatan 2. Bertempatkan di Surau Al-Huda SMK Seri Tanjung. Program ini akan diketuai oleh Ustaz Muhammad Ilyas bin Muhammad Noor. Mari kita saksikan bersama. Terlalu mengharap, kasihnya tak diperlukan. Berjuta rangka puisi yang ditulis khas buat kekasih hatinya. Ku hanya mahu nikmati denganmu. Bahagia, oh bahagia, oh bahagia. Bahagia, oh bahagia, oh bahagia. Sekarang bersama kita contoh perempuan yang sembelih burung puyuh tadi. Hai, apa nama? Nama saya Ariana. Nama saya Hani. Okey, baik. Ariana dan Hani. Best tak tadi? Oh, best. Boleh lah, boleh. Okey, apa perasaan korang bila sembelih burung puyuh tadi? Adakah rasa sedih? Gembira? Cuba bagi tahu kami. Waktu mula-mula tu, rasa macam takut sebab dia bergerak-gerak. Ya, Tu okey. macam lama-lama kira. Sampai tu. Sama, okey. Itu saja daripada Ariana dan Hani. Baiklah, selesai sudah program penyembelihan kita pada hari ini. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada semua pelajar SMK Seri Tanjung diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga kepada Panitia Pendidikan Islam kerana telah menganjurkan program seperti ini. Itu sahaja laporan daripada kami di Estate TV Sensasi Terkini.